Baiklah saudara, orang ke laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Mari sama-sama kita saksikan langkah masuk pengantin-pengantin lelaki yang diraikan Samir Abbas Sifji dan Hafizul bin Rosli. Dipersilakan. Baiklah saudara, berlabuh perahu di tepi tanjung, nampak merbah terbang melintang. Tuan tiba kami pun junjung, hadirnya Tuan amatlah senang. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama saksikan istiadat tul yang akan dikenakan kepada rombongan pengantin lelaki. Jalan kampung banyak berpalang, palang disusun di ladang tebu. Jalan sudah dihalang-halang, kalau nak lalu serah tul dahulu. Dipersilakan wakil-wakil pengantin untuk menyerahkan tul kepada ahli keluarga. Okey, pastikan semua keluarga pihak tuan rumah kita dapat bayaran tolnya kalau nak masuk jumpa pengantin perempuan. Baiklah tuan-tuan puan, adat Johor kita bawakan ke Hulu Langat pada hari ini bersama dengan ketibaan perarakan pengantin-pengantin lelaki yang akan disempurnakan terlebih dahulu bersama dengan tul yang pertama. Tetapi bukan setakat ini saudara, kita akan ada tul-tul yang seterusnya. Jadi kepada adik keluarga yang akan membuat halangan bersama dengan tul yang kedua, kita persilakan untuk bersiap sedia. Okey, selesai tol yang pertama, alhamdulillah. Kita jemput pengantin-pengantin lelaki kita Samir Abbas Sifji dan Hafizul bin Rosli untuk tampil. Dipersilakan wakil-wakil keluarga untuk tol yang kedua. Ini dia tol yang utama sebelum pengantin lelaki dapat bertemu pasangannya. Sama-sama kita saksikan langkah masuk kedua-dua Raja Sehari kita, pengantin-pengantin lelaki yang diraikan Samir Abbas Sifji dan Hafizul bin Rosli, diiringi dan dimeriahkan lagi bersama dengan paluan kompang yang terus mengimarahkan majlis ketibaan langkah masuk pengantin. Okey, siap sedia keluarga tuan rumah untuk membuat halangan tul yang kedua. Okey. Dari jauh tuan bertandang membawa hajat sekalian keluarga. Pengantin nak lalu bukannya senang, ada pula tul yang kedua. Jadi kita persilakan wakilnya untuk membuat serahan ataupun bayaran tul kepada keluarga tuan rumah. Silakan. Ini penting saudara, kalau tak dapat seorang pun halangan tak akan dibuka untuk pengantin lelaki kita. Pastikan semua keluarga yang membuat halangan dapat. Hulur lagi, hulur lagi. Tak apa, lama yang hulur tapi yang dibawa pun tebal. InsyaAllah semua dapat. Okey, selesai ke? Baiklah saudara, pohon meranti tengah berdiri teduh-reduh halaman desa. Pengantin datang membawa seri, langkahnya segak diiring keluarga. Sama-sama kita saksikan pertemuan dua hati di antara pengantin-pengantin lelaki bersama dengan isteri-isteri mereka yang tercinta. Di antara pasangan yang pertama, Hajar Nur Ain binti Muhammad Solehin Kaiki dan Samir Abbas Sifji, serta pasangan yang kedua, Hajar Nur Nadirah binti Muhammad Solehin dan Hafizul bin Rosli. Dipersilakan. Okey, tuan-tuan puan, alhamdulillah selesai sudah halangan-halangan tol yang telah pun dilunaskan oleh rombongan pengantin-pengantin lelaki.
Sidang hadirin tuan dan perempuan, anak Cina mengail patin di tepi titi. Senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Atur cara ini bakal dimeriahkan lagi bersama persembahan seni silat bunga pengantin. Dipersilakan kepada pesilat-pesilat yang akan membuat persembahan. Okey, baiklah saudara, syukur Alhamdulillah telah pun sama-sama kita saksikan persembahan seni silat bunga pengantin sebentar tadi. Dan jadi makanya bagi meneruskan atur cara, burung merpati terbang melayang tinggi hidup serumpun, serah tul tanda kasih sayang, jangan risau, risit tak payah simpan pun. Kerana selepas ini tuan-tuan dan puan, kita akan ada tul yang ketiga sebelum keempat-empat raja sehari kita akan sampai ke ruangan pelamin. Pengapitnya kena ikut sekali, sebab pengapit in charge untuk pegang duit tol kejap lagi. Silakan. Okey, tol yang ketiga telah pun disusun di bahagian hadapan pelamin. Kita persilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan perarakan menuju ke singgah sana persandingan pasangan yang pertama, Hajar Nur Ain binti Muhammad Solihin Kaiking dan Samir Abbas Sifji. Dipersilakan. Majlis mempersilakan juga. Bersama dengan pasangan yang kedua yang diraikan, dipersilakan Hajar Nur Nadirah binti Muhammad Solihin dan Hafizul bin Rosli untuk turut serta untuk menempuh halangan tol. Dipersilakan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, sesi membeli dan menjual pantun dari kedua-dua belah keluarga sedang berlangsung. Sedang meriah ketika ini tuan-tuan dan puan, berhadapan dengan ruangan pelamin. Pasangan Raja Sehari yang sedang menempuh halangan tol sedang bersama-sama menyempurnakan adat istiadat yang kita bawakan dari Johor. Anak Pak Uda, anak Pak Amin, pergi ke kedai membeli bahulu. Kalau berhajat duduk di pelamin, jangan lupa tolnya dahulu. Dua tiga kucing berlari, sayap jom lari jom. Okey, jom bagi tol. Ni triple charge. Berapa charge? Triple. Tuan-tuan dan puan-puan, baru saja berlalu pengantin sendiri jawab pantun. Alhamdulillah. Okey, sekarang ini sesi membuat bayaran tol kepada seluruh keluarga pihak tuan rumah yang membuat halangan sebelum kedua-dua mempelai kita dapat duduk bersanding di ruangan pelamin. Sama-sama kita saksikan. Tebal pengantin bawa duit tol hari ni, syukur Alhamdulillah. Saya yakin semua dapat. Siapa lagi keluarga nak tol? Silakan. Datuk boleh ambil tol. Datuk pun ambil tol. Pengantin yang mertuanya dekat belakang tu, pastikan Datuk pun boleh dapat duit tol hari ni. Alhamdulillah. Seronok Datuk dapat duit tol. Okey, silakan lagi. Ramai lagi yang masih belum dapat. Datin pun kena bagi. Datuk dah dapat, Datin belum dapat pun tak lepas juga pengantin. Silakan.
Selesai semua sekali duet tol dekat tangan pengantin. Jadi halangan telah pun dibuka. Jadi dipersilakan pasangan yang pertama, Hajar Nur Ain dan Samir Abbas telah pun selesai melepasi tol. Okey, baiklah, sekarang ini kita akan bersama dengan pasangan yang kedua kita pula. Tak boleh lari. Kita persilakan Hajar Nur Nadirah dan juga Hafizul bin Rosli. Untuk kita tampil. Sila buat halangan sekali lagi ahli keluarga tuan rumah, kerana kita akan terima duet tol yang seterusnya. Orang kaya ini hari. Dipersilakan.